Iran baru-baru ini berjaya menguji peluru berpandu dengan kepala peledak berat 2 tan, satu kejayaan besar dalam teknologi ketenteraan negara Parsi itu. Ini menandakan peningkatan keupayaan Iran untuk mempertahankan negara dan mengukuhkan kedudukan strategiknya di peringkat serantau. Peluru berpandu kepala peledak 2 tan. Ujian peluru berpandu ini menunjukkan kemajuan besar dalam teknologi aerodinamik dan kejuruteraan tentera Iran. Kepala peledak direka bentuk secara trikonik untuk mengurangkan kemungkinan untuk dijejaki oleh radar dan meningkatkan kemampuan untuk mengelak daripada dipintas. Peluru berpandu ini boleh dilancarkan dengan serangan tepat jarak jauh yang mampu menembusi pertahanan pihak musuh. Keupayaan Maneuverable Re-entry Vehicle (MARV) membolehkan perubahan laluan untuk meningkatkan ketepatan serangan. Peluru berpandu ini boleh mencapai sasaran serantau seperti Tel Aviv, pangkalan tentera Amerika Syarikat di Teluk dan Eropah Selatan. Kejayaan ini juga melambangkan doktrin peluru berpandu Iran yang berasaskan serangan balas dan keupayaan kendiri apabila Tehran diserang. Keupayaan serangan ini memberi impak strategik besar dan memaksa pihak musuh untuk menilai semula sistem pertahanan udara mereka. Kesimpulan, ujian ini membuktikan Iran kini mempunyai keupayaan tinggi dalam teknologi peluru berpandu canggih yang membolehkan mereka memberi impak strategik besar. Kejayaan ini juga adalah mesej serius kepada pihak musuh di serantau dan dunia bahawa Iran bersedia mempertahankan kedaulatan dan kepentingannya. Sekian, terima kasih.